Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Azman bin Hashim dari SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. Kembali kita ke udara dalam SPM On Air, belajar gaya digital bila-bila di mana sahaja. Okey, tetamu jemputan kita iaitu adik Alicia Kaisara binti Syahrin Syazwan dari SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. Ya, selamat datang adik. Boleh adik perkenalkan diri? Waalaikumsalam. Saya Nur Alicia Kaisara binti Syahrin Syazwan dari SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. Pada tahun ini saya merupakan pelajar tingkatan 4 dan tahun depan saya akan menduduki SPM lah. Okey, adik ambil aliran apa tu? Saya ambil aliran Sains Tulen. Wow, okey, terbaik dik. Okey, untuk makluman para penonton, adik Kaisara juga merupakan wartawan TV PSS. Boleh tak adik berkongsi dengan para penonton kita pencapaian adik dalam kewartawanan pada tahun lepas? Boleh. Pencapaian yang saya peroleh pada tahun lepas ialah pertandingan video kreatif memperkasakan bahan digital dalam pelajaran. Saya telah mendapat tempat ketiga dalam peringkat daerah dan tempat keempat dalam peringkat negeri. Seterusnya, saya juga memenangi tempat kedua dalam pertandingan video kreatif Pesta Buku Pulau Pinang 2025. Wow, pencapaian yang sangat hebat untuk adik Terima Kaisara. kasih. Okey, sama-sama adik. Adik Kaisara, untuk podcast kali ini, kita nak tanya adik beberapa soalan, okey, berkaitan dengan digital. Okey, soalan pertama, apakah perbezaan antara belajar zaman dulu dengan gaya digital pada zaman sekarang? Adik rasa macam mana? Okey, bagi pendapat saya, belajar zaman dulu, kita kena ada meja study. Nak study dekat meja, lepas tu buka buku teks tebal-tebal. Lepas tu suasana kena sunyi sepi. Tapi sekarang, bila dah ada digital, saya boleh revise sejarah waktu tunggu bas. And saya juga boleh buat latihan dekat Zeus Coffee ke, dekat McDonald ke. Wow, baguslah ke menjimatkan masa, betul tak? Betul. Okey. Bagus adik. Okey adik, soalan kedua cikgu nak tanya, adik sibuk kan dengan TV PSS, ketua kewartawanan dan sebagainya. Okey, adik meluangkan masa yang banyak kan, dan adik ada masa untuk meluang dari sudut digital. Okey, soalan kedua, masih tak adik Kaisara menggunakan bahan-bahan fizikal di rumah, buku-buku? Bahan fizikal, buku teks ni wajib sebenarnya. Dekat sekolah, waktu cikgu mengajar kan, saya akan salin nota, tapi bila saya balik rumah, saya akan snap gambar tu, lepas tu saya masukkan dekat dalam Google Notes. So bila saya ada dekat luar, saya tak payah nak bawa beg berat-berat. Saya buka iPad, lepas tu baca je nota yang saya snap tu. Oh, okey, terbaik dik. Para penonton, kita lihat adik Kaisara kita, dia menggunakan digital sangat-sangat baik. Okey adik Kaisara, soalan ni cikgu nak tanya, ramai yang cikgu lihat ketika ini, para pelajar, dia tak suka dah buka buku. Dia tak suka nak buka buku, tetapi dia suka buka dan dia suka melayari YouTube. Apa pandangan adik? Okey, pandangan saya mengenai YouTube ni, saya rasa kan, kalau tengok dekat dalam YouTube, kita boleh tengok video animasi. Tapi kalau baca buku teks, kita rasa bosan. Sebab kandungan dalam buku teks tu memang sangat panjang teks dia. So better kita tengok dekat dalam YouTube. Kita boleh tengok macam mana sejarah tu berlaku. Contohnya subjek sejarah kan, kita boleh tengok Perang Dunia Kedua berlaku. Macam tu. And lagi satu, waktu kita tengok YouTube, kita boleh reverse. Macam kita tak faham, kita boleh tengok balik 2-3 kali. Tapi kalau dalam kelas, saya pun malu nak tanya cikgu ulang 2-3 kali. Ya, saya faham. Saya pun cikgu. Kalau nak tanya tu, kadang-kadang kita takut, kita malu kan. Tanya, cikgu saya nak tanya. Cikgu kata, saya dah tanya dah tadi, kenapa awak tak tanya kan? Okay. Betul. Tapi kalau ada saluran YouTube dan sebagainya, boleh ulang balik kan? Betul. Boleh dengar balik, boleh buat revision balik. Okey, adik Kaisara, kalaulah adik ada handphone, apakah aplikasi yang adik rasa sesuai dalam handphone?
Okey, ni untuk semua untuk semua teknologi yang kita boleh guna untuk belajar. Aplikasi yang perlu kita ada iaitu pertama sekali Telegram. Kenapa Telegram? Sebab dekat dalam Telegram ada banyak sangat channel percuma yang menyediakan kertas soalan ataupun soalan percubaan negeri ataupun kuis ataupun cara kita nak jawab SPM, banyak sangat. Dan kedua iaitu YouTube. Kenapa YouTube? Sebab dekat YouTube ada banyak sangat cikgu-cikgu dekat Malaysia yang boleh ajar kita, yang boleh bagi tutorial macam mana nak buat matematik, Math, kimia. Oh, bagus adik Kaisara. Okey, adik Kaisara, untuk makluman baru-baru penonton semua, cikgu juga pernah ada saluran YouTube. Untuk penonton semua, boleh search Cikgu Azman Hashim untuk YouTube subjek perniagaan. Okey, cikgu ada juga saluran YouTube untuk makluman adik Kaisara. Okey, untuk adik Kaisara, soalan terakhir untuk adik Kaisara. Masa mencumburui kita, adik Kaisara ada tak pesanan khas untuk penonton-penonton kita yang ketika ini? Okey, pesanan daripada saya untuk calon SPM macam saya juga. Sekarang ni bukan masa untuk kita honeymoon, tapi sekarang ni masa untuk kita study lebih untuk SPM tahun depan. Jadi, walaupun tak ada teknologi, saya bagi contoh macam ada juga orang tu yang tak ada teknologi, tak ada telefon, tak ada laptop, tak ada iPad. Tapi dia still boleh dapat straight A. So, teknologi ni bukanlah, orang kata, tak ada teknologi ni bukanlah penghalang untuk kita belajar. Jadi, buat masa sekarang ni kita perlu buka lagi, kita perlu belajar lagi untuk tahun depan. Okey. Pesan daripada saya, digital, ilmu digital walaupun fizikal atau digital, kedua-duanya amat perlu. Itu saja daripada saya, Cikgu Muhammad Azman bin Hashim. Sekian, terima kasih.